video ke apa? Kami rekod patutnya. Dia nak cikgu bercerita sikit latar belakang sekolah ni. Lepas tu apa keunikan sekolah ni? Keunikan, okey. Dia direct way ni kan. Saya nak cerita lebih lanjut tentang sejarah sekolah ni, saya tak boleh juga lah. Cuma saya tengok kalau ikut tu 1951 kot. Dulu nama Kepala Batas Primary School, sekolah Inggeris pertama di Kepala Batas. Dan tahun-tahun ni ikut 75 tahun lah umur. 75 tahun, 25 emas, berak, kalsa, emas lah kan? Betul? Betul. Betul je lah. Aziz nak kata apa? Berarti tak kata apa ni? Sama ibu? Apa? Sama ibu ke tu? Pak Ateng. Oh lari? Long distance? Long distance lah. Pak Atin kira long distance lah. Tak boleh jawab macam mana? Tanya saya jawab balik. Okey, tak apalah. Nanti carilah. Okey, yang tu lah. Unik dia dulu memanglah sekolah mana pun, tapi tak semua sekolah kan. Ada pelbagai bangsa lah. Dulu memang sekolah Inggeris pertama di Pulau Batas ni. Sebelum nama Asia Awang ni adalah YB kawasan Pulau Batas. Dia tak panggil Parlimen, dia tak panggil dulu kawasan Pulau Batas. Yang saya tahu lah. Tu kan. Sebab tu kalau tengok banyak bangunan asalnya yang ni lah. Yang ni tahun bila saya tak ingat. Kalau dua blok AB tu saya ingat tahun 2000. Tu pun dah 26 tahun dah. Tahun anu. Kan? Kalau mak bapak pernah sekolah sini, ni lah. Kita ada alumni ni, cikgu-cikgu kita pada ustaz tadi siapa-siapa. Ahmad Sembang panggil ustaz. Mahathir dia alumni sini, sekolah ni. Tu cikgu kepala sekolah, cikgu Nazri Sohana pun alumni sini kan. Banyaklah pegawai-pegawai PBD apa semua tu kan. Dulu memang sekolah bahasa Inggeris. Yang saya dipahamkan dulu mula-mula lelaki semua kot. Saya tak tahu lah. Lepas tu dia campur kan. Kita pun lah ni lah. Dan PDKI ni baru tahun bila lah kan. Jadi saya cakap semalam lah. Yang tu antara tertarik juga. Anak zaman luar ni PPKI memang kita sekolah paling besar di Pulau Pinang. Untuk sekolah lah kan. Sekolah Pinang ada di Tanjung Bunga yang Bumbu Limau baru terlepas ya. Jawab soalan tu. Jawab. Betul. Apa lagi? Kan latar juga latar. Oh, siap soalan. Apa patutnya dulu dia bagi kat saya. Saya bagi jawapan lah kat ibu. Tak apalah. Yang mana saya boleh jawab, saya jawab. No? Tak jawab apa benda reka. Tapi tak ada reka tu. Benda ni. Okey, dia apa? Berdasarkan keadaan semasa sekolah, apakah cabaran utama yang dihadapi dalam memastikan kemenjadian murid dapat dicapai dan bagaimana pihak sekolah menangani? Oh, dia soalan tu. Formal lah tu. Saya jawab, saya formal tak apa. Tak apa. Okey. Yang penting apa pun kita tengok cabaran ni. Dia mesti mengikut falsafah pendidikan negara. Apa yang berkaitan falsafah pendidikan negara? Jasmani, Emosi, rohani, intelek. Dan kadang-kadang orang tambah tu sosial kan. Jeris kan. Tapi dalam falsafah tu ada jeri je. Yang tu lah. Aspek dia banyak lah. Macam untuk bila tuan tadi untuk kemenjadian murid. Banyak benda. Kalau tengok semalam tu saya kata dah. Saya cakap memang benda yang sama biar cuma tapi ingat tentang aspek 3K tu. Keselamatan, kebersihan, kesihatan. Yang tu utama sekali. Hari kalau sampai orang sini pun cikgu pun tahu dah. Saya 2 jam ke sejam sampai. Dia pun naik cuma naik meluat saya apa. Saya suka ronda.
sebagai ketua jabatan lah. Saya sebagai ketua jabatan kena tengok semua kan. Bukan nak angkat diri itulah. Ketua jabatan ni peranannya besar. Semua aspek dia kena tengok. Yang tu saya tadi keselamatan. Kalau cikgu dia akan banyakkan dia fokus dalam kelas je kan. Tapi hampa nanti ke depan ni boleh tengoklah semua macam saya kata aspek tu. Walaupun dalam kelas saya tentang murid-murid kita, tapi macam mana kita nak bina hubungan cara kita kan. Untuk mengatasi cabaran tu biasalah. Tambah saya dengan staff, dengan cikgu, nanti hampa pun dengan usaha hampa kan fikir. Macam saya kata kemarin, cara kita cakap komunikasi tu, cabaran tu adalah kena fikir satu je. Macam setandan pisang. Ada banyak biji lah Aziz? Banyak kan? Semua elok. Pokok buah petik pun ada banyak buah kan? Ada semua elok lah Ashraf. Tak. Kadang-kadang Burung. ya Amal kata betul ya. Saya ingat burung makan, maksudnya buah tu sedap pun kan? Tapi macam pisang pun burung makan juga. Tapi kadang-kadang ada yang burung tak mau kan? Macam itulah kita dalam organisasi kan. Nak semua elok susah lah. Tapi kita ada cara. Maksudnya cara ni nak habaq macam mana saya tak boleh bagi tahu. Sebab apa? Dia berdasarkan pengalaman. Kalau pengalaman tak ada macam kamu nanti, kalau masuk kerja nanti mungkin kamu tak biasa kan. Jadi macam mana kita nak dapat pengalaman? Saya tanya balik. Lebih praktikal lah. Praktikal tu sebelum tu kan. Tapi macam mana Banyak nak dapat tu? Ya? Banyak-banyak. Ya. Komunikasi kita tu banyak bertanya. Tanya. Kalau kita rajin tanya, jalan tak sesat dah. Laluan kita pun dah betul dah. No? Tentulah betul. Ya. Kita jangan malu. Kita jangan anggap kakak abang kita kadang ada macam mak kita. Padahal nanti kita kerja kan. Dia mana pecah sehari 2 hari pada kan. Di sini pun ada pecah kan. Tentulah. Macam saya kalau yang lebih tua saya macam mak, amah apa, saya boleh ikut. Walaupun saya gusap. Tak kerja, tetap kerja, jawatan, itu Allah yang bagi. Kan? Mereka kena hormat lah. Nanti pun kita pun kena hormat macam tu. Tak hubungan, sembang, saya panggil kak, abang. Yang tu pelik saya ni, saya memang jenis tu. Apa? Saya nak wujudkan komunikasi yang berkesan. Lepas tu bina hubungan. Jadi ada kemesraan. Bila kemesraan, kerja kita susah pun akan jadi mudah. Macam kata, sebilah apa lidi tu kan. Satu misal cepat atas kan. Kalau bubur banyak, macam tu lah kerja. Kalau kita rajin tanya, ambil ilmu, tambah-tambah orang yang nak pencin ni kan. Abang boleh sembang mak macam mana nanti kan. Boleh dah bagi tip-tip apa, ambil ya, kan. Macam tu lah. Itu cabaran. Lagi apa dekat tu? Tu tadi? Cabaran kan? Itulah cabaran tu banyak lah. Dengan sikap lah maksudnya kan. Tapi macam mana kita nak handle menghadapi benda tu, situasi. Dia banyak situasi. Macam saya dulu interview nak pergi kursus PPF pun berpuluh situasi. Penemu dulu tanya kan, nak buat apa kan. Saya alhamdulillah lah. Saya kata dekat tu satu. Saya kata pagi-pagi saya akan buka tazkirah ke selawat ke apa. Memang saya buat. Dengar lah tadi. Luar sekolah lah, saya memang buka. Itu niat saya. Allah izin, buka 7.30, stop. Nampak tak? Itu nampak benda sikit lah, tapi itu adalah ibadah kita. Kan? Kita mesti ada create sesuatu. Tambah apa presi ni, nanti mesti dapat sesuatu yang boleh buat sesuatu. Idea kamu banyak. Saya tak reti ICT. Tapi saya tak malu, saya tanya. Amai ni, macam cikgu Fatih yang paling sedap makan ni kan, main outside tu kan. Dia tester tau.
dia asal TESOL tapi dia ambil kaunselor lagi. Kaunselor. Jadi kaunselor. Oh. AI pandai tu. TESOL kan? Dahsyat tapi dia masuk bidang kaunseling. Jadi kaunselor. Kaunselor dia tak mengajar. Tapi buat dia macam bertakbir juga. Salah satu duty dalam ni. Anak saya pun dapat buat doktor tak buat. Keluar matrik sini buat kaunseling juga. Saya tahu lelaki. Yang tu lelaki kan. Dia buat kaunseling. Abang kaunselor jadi boleh kerja macam-macam. Sisi kewangan, perbankan pun boleh semua kan. Pendidikan boleh. Nak suruh jadi cikgu tak mau kan. Yang tu kan. Ada dua lah kan. Okey. Lagi? Ada apa Ahmad? Oh semua bagi dah soalan. Bagi. Asyar ada tak? Dah sekalian lah. Masih ada soalan tak? Kami sekali. Apa kira ikut sekali je? Oh apa dua orang satu kelas apa satu ni ni apa sen sama apa tu? Okey cikgu. Okey, bagaimana macam mana sekolah menggalakkan penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak kat sekolah? Dia banyak ni macam ni. Pelibatan ni memang kita selalu peringatkan lah. Hari pun ibu bapa pun kita ada guru kelas apa sebagainya. Terutamanya dalam guru kelas tu, guru kelas kena main peranan lah. Lepas tu lah ni zaman tu kita zaman IT lah ni. Mudah lah apa kan. Ambil chat GPT, flyers apa kan. Macam Cikgu Wan, PKM apa semua, tak kira lah siapa yang berkaitan. Macam Aisne tu main sekolah. Ni buat selamat datang kembali ke sekolah. Lepas tu aspek penerangan apa perlu ingatkan lah kan. Dari segi kebersihan, kesihatan, rambut kan, pakaian apa semua. Yang tu salah satu melibatkan, walaupun amal kata tadi tentang pendidikan kan, tetapi itulah salah satu aspek pendidikan juga bagi saya lah. Saya memang menggalakkan. Lepas tu kita ada berhubung dalam contoh mesyuarat agung PIBG, sukan. Kita melibatkan waris kan, waris ramai kan. Sebab anak-anak ambil bahagian, terutamanya anak-anak kecil, anak-anak PPKI pun ramai waris memang ramai. Dia supportive lah, terutamanya PPKI kan. Bab-bab JNG macam saya Transmarino. Cari dah, tengok. Balik cari kot jaringan jaringan kan, baca hadam. Yang saya faham jaringan ni antara institusi pendidikan dengan institusi pendidikan. Tak kira lah IPG, sekolah, universiti ke, maktab, kolej apa semua tu. Jalinan dengan sektor luar, swasta, komuniti. Lepas tu kita ada, mesti ada pemegang taruh kita. Pemegang taruh kita yang selalu yang bagi pandangan, kadang bagi sumbangan sebagainya. PIBG lah. Dia mainkan peranan macam abang kata macam mana nak ni, kita melalui jawatankuasa PIBG kita salurkan dulu, lepas tu tanya perkembangan tujuan bagaimana. Kalau kita buat perjumpaan apa-apa dengan orang, saya akan maklum kepada PIBG dululah. Yang tu aspek pendidikan ni banyak dengan kurikulum lah, bikin takdiran Cikgu Zani maknanya kan. Kalau hal yang murid ni Cikgu Wan, Koko, Cikgu Datin tak tahu dia pergi haji. Minggu depan pun ada. Kalau dia main lah, kalau sihat ke apa, minggu depan kalau apa boleh jumpa pun. Tapi Cikgu Wan pengalaman fikir aku lama. Okey. Boleh jawab ni. Boleh. Lagi amal apa ni? Nak ayat. Tak ada, Ashraf lah. Cukup dah. Kalau ada apa saya tanya, Ashraf ada apa? Saya kalau aku tanya apa-apa, tanya, tak ada masalah. Ya, aku lagi. Aku lagi. Pakai lah tu. Dah juga dah. Sama lah. Silah lah. Kira lah. Tak tahu apa. Okey. Nak pinjam mana satu ni? Apa? Tanya. Saya terjemah kan. Okey. Sebagai guru besar, apakah tugas utama guru besar berkaitan kurikulum? Tugas utama. Yang ni sebenarnya aspek tu yang mainkan peranan lah. Saya kena tengok semua macam yang saya tadi.
sampai saya pernah main sini, sekolah lama kan. Ada Ustaz Nizam. Kata saya, sampai lubang jamban pun rusak ni tengok. Bukan nak angkat diri, betul. Banyak aspek tambah infra apa semua kan. Tapi macam Ahmad tanya ni tentang kurikulum. Kurikulum berkaitan dengan pendidikan. Yang ni aspek yang paling utama. Kalau di sekolah rendah nak masuk ke sekolah menengah, apa dulu ada besar tak? Ada. Dan kan? Okey, dan besar. Yang tu kan. Dah ni dia tak ada dah. Dia PKSK. Penilaian khusus sekolah apa tak dah. Sekolah khusus. Penilaian kebayaran ke apa tak? Sekolah khusus. Dah masuk sekolah asrama lah. Asrama penuh kalau sebagainya. SBP kan. Itu berkaitan dengan bidang kurikulum lah. Cikgu Fatin pun hari ni ke esok marin lah tapi dah tu taklimat dan sebagainya. Sebab kita nak bentuk pemikiran ibu bapa dan murid-murid. Anak-anak ni semua anak-anak zaman PKP. Terutamanya adik Tun juga kan. Mereka first batch PKP. First batch PKP. Mereka tak tahu ni. Sebab apa saya tak PKP? Saya jadi gusak pasal zaman tu 2020. Saya baru jadi, saya 9 Mac. PKP 18 Mac kan 16 Mac. Saya ingat ni. Tarikh tu. Kan? Saya jadi gusak 9 Mac 2020. Trim rumah satu. Saya duduk sorang-sorang ya. Sekolah tak ada siapa. Di Petang Putra. Semua belajar PDPR. Kan? Itu aspek terlalu kalau mainkan peranan ibu bapa kena sekolah sekali dengan ibu bapa, lepas tu dengan anak-anak, memang penting. Maksudnya percentage untuk ke sekolah asrama, tak kira lah SBP ke sekolah khusus ke, macam Isyad ke GNW pun, lah ni saya Tahir Jairuddin dekat Mungkuang baru, sekolah baru tu, semua ada ujian, ada ujian PKSK tu lah. Semua ada temunduga pula nak masuk. Kan? Jadi nak cakap macam Ahmad tanya saya nak cakap macam mana, tak tahu lah. Tapi memang penting lah kurikulum ni. Koko hanya menyumbang lebih kurang 10% saja. Dulu HEM, tahun lepas ada lagi SSDM, sistem sasiah murid kan. Amalan baik boleh masuk, amalan tak elok pun nakal ke boleh masuk. Tapi sekarang tahun ni tak ada dah SSDM, cuma kehadiran. Bila ni memainkan kurikulum ni sebenarnya kehadiran. Kehadiran berkaitan dengan HEM, harian murid. Kalau PDP, cikgu-cikgu tak menarik, tak minat budak-budak nak main sekolah tak? Tak. Sebab apa saya tak? Anak-anak ni, anak-anak PKP ni. Macam tahun ni mana anak PKP juga. Pasal tu mereka 6 tahun. Dia 6 lah ni. Nak buka minda. Kalau kamu jalan-jalan kamu parti pun tengok, memang susah lah. Itu cabaran kan. Sebab ayah pun ada anak dia tengok, anak saya macam tu, hidup dia pun apa? Telefon. Gadget kan. Kita sebut gadget senang. Gadget ni tak kira apa, telefon, tablet ke binatang apa ke. Yang tu lah. Yang tu yang bagi saya membunuh agak lah. Dan diri saya pun sekarang dengan telefon ya. Tapi kita ada had dia kan, macam mana? Saya nak jawab khusus tu susah juga kan. Tak apa. Tapi saya cerita macam tu lah. Buat masalah kalau di sini ya. Saya cakap betul ya. Saya main sini, saya aspek pertama saya tengok infra dengan fizikal. Sebab apa saya pentingkan keselamatan, keselesaan. Kalau tak selesa, macam mana kita nak belajar? Macam mana budak nak kita nak convincekan ibu bapa, nak meyakinkan lah ibu bapa sebenarnya. Sekolah adalah satu institusi yang selamat dan selesa untuk anak-anak belajar. Kalau ibu bapa tak yakin, orang tak akan ni kan. Cuma lepas tu kita kata PR kita hubungan macam mana. Bila semua tu dah jaga, ibu bapa yakin, PR kita elok, komunikasi kan. Lepas tu kurikulum akan jalan dengan elok. Macam tu lah niat kita kan. Tapi memang penting lah kurikulum. Saya dulu masa sekolah saya cerita pengalaman saya main kan.
Darjah 4 saya pergi sekolah tu. Tak kira lah bola sepak ke olahraga tu. Saya semua gila main. Saya dulu pindah darjah 5. Saya umur 52. Kalau siapa umur lebih 51 ke atas, sama macam saya, penilaian darjah 5. Lebih besar tak ada. Kami 2 tahun lepas tu saya, sebab tu saya tak, yang umur 50 ke bawah lebih besar. Lepas tu 4A. Lepas tu bila jadi 5A pun saya tak tahu kan. Saya 5A masa tu. Masa zaman saya objektif je. Nak dengar lah ni. Mak amal sama lah. Tak payah kan. 5A. Saya dapat 3A 2B. Dulu masa tu objektif. Kami tahu markah tau. 80 dapat A. Okey. Saya 3A 2B. Saya peras. Sebab apa? Saya main banyak. Cikgu pun kata. Atas soalan tu kami tanda macam kita tanda kan. Tanda-tanda lepas tu cikgu ambil je. Dapat 78. Main result betul 78. Dua-dua 78. Sering berumur. Tidak saya tak dirusak apa. Nah, saya jadi lawyer ke, jadi doktor ke apa. Itu yang betul. Saya tak dapat masuk asrama tapi saya dapat sekolah khusus lah. Saya frust lah. Saya minta Mata Mahmud tak dapat. Kita jadi ustaz dia jadi ke. Mata Mahmud saya memang tak jadi ustaz tu. Kafar kan, sekolah petang. Dulu kita panggil sekolah apa? Kafar atau apa tau. Saya dulu baca Quran apa, tauhid paling tinggi 92%. Saya dapat tauhid tu. Paling tinggi fiqh, bacaan Al-Quran. Niat memang tu lah. Main saat tu lah. Bisa apa, saya tak pilih darjah 5, 3A 2B. Tak dapat. Tu gila. Tahun saya tu 15 awal 5A. Kawan-kawan saya engineer lah, pilot negeri lah apa. Asal visual asrama penuh satu kan. Kalau dapat 5A 2B, 3A 2B pun tak ada dapat ni. Markah lah ada 28 kan. Nampak persaingan. Lagi satu tak banyak. Ni kemudahan banyak lah. Surah saya saja berlambak, MSM pun berlambak kan. Dah cerita tu lah. Maksudnya saya fikir lah ni buku saya fikir apa tak jadi kan. Apa dah basi yang mana kan, nasi bubuk apa kan. Dulu dah fikir sonok yang nak main. Maksudnya aspek kurikulum tu salah satu yang paling penting lah sebenarnya. Kan? Dalam kehidupan. Sebab kita kena ada ilmu. Tak ada ilmu, tak edit. Tapi di samping itu kita boleh belajar juga. Nilai dan sikap kita tu, adab kita. Macam kemarin saya kata tu, kalau adab tak ada, macam mana ilmu nak dekat? Allah takkan tolongnya. Kita tak nampak benda tu kan. Tapi kalau kita nampak, macam saya kata rezeki kemarin tu, tak mesti yang duit ringgit, kemudahan dapat peluang belajar dan sebagainya, itulah rezeki je kan. Sebab apa? Mungkin kerana adab kita yang baik. Yang itu je. Okey, Aman. Okey. Ashraf, nak tambah apa? Ambil Ashraf. Suka. Cukup siapa? Puas hati lah. Tanpa boleh terima saya kan. Aziz? Ha? Betul? Tak tanya apa kan? betul. Saya nak senang. Sejam sampai saya 2 saya tak. baik. 2 Kena bayar saya. Anda dah mungkin dia ambil. Gamak main pun dah. Gamak main anda? Tak ambil betul-betul. Apa tak ambil orang belagak orang. Dia pukul seorang kan bagi. Ni. Ini gamak ni. Panggil Abang Ustaz. Ustaz. Ya.